Malaysia akhirnya mengesahkan pembelian jet berjuang selepas bertahun-tahun perbincangan, spekulasi dan tekanan geopolitik. ATM bakal menerima tambahan aset udara yang selama ini dinanti-nantikan. Tapi persoalannya sekarang, adakah pembelian ini betul-betul berbaloi untuk Malaysia? Kita akan bongkar segala kelebihan, kelemahan, strategi sebenar di sebalik pembelian ini dan adakah FA-18 dari Kuwait ini hanya ubat sementara atau langkah strategik jangka panjang? Pejuang FA-18 Hornet bukan asing dalam dunia ketenteraan. Ia mula diperkenalkan pada tahun 1980-an dan digunakan oleh Amerika Syarikat serta banyak sekutu mereka. Versi yang Malaysia beli dari Kuwait ialah FA-14 CD Legacy Hornet. Model yang sama digunakan oleh tentera laut Amerika Syarikat, Australia dan Switzerland. Kuwait membeli pesawat ini sekitar akhir 1990. Dan yang menariknya, jet-jet ini sangat terjaga, beroperasi dalam keadaan persekitaran padang pasir yang kurang lembap dan punya jam terbang rendah. Ada laporan mengatakan purata jam penerbangan jet ini bawah 3,000 jam. Sedangkan jet Hornet biasanya boleh beroperasi hingga 6,000 jam sebelum perlu overhaul besar. Pertama, harga. Berbanding beli baru seperti Rafale, Gripen atau F-35, jet terpakai jauh lebih murah. Kuwait nak upgrade ke Eurofighter Typhoon dan Super Hornet. Jadi mereka nak let go jet-jet ni. Malaysia ambil peluang ini dengan harga lebih rendah. Kedua, keserasian. Malaysia memang dah ada 8 unit FA-14D sejak tahun 1997. Jadi dari segi latihan juruterbang, sistem sokongan, spare parts, semuanya lebih senang dan cepat diintegrasikan. Jet ini multi-role fighter. Boleh buat misi serangan udara ke udara dan udara ke darat. Boleh bawa peluru berpandu, AEM-120 AMRAAM, AEM-9 Sidewinder, Harpoon. Boleh lengkapkan dengan bom pintar JDM. Boleh beroperasi dalam pelbagai cuaca. Teknologi radar AN/APG-73 yang walaupun tak secanggih AESR tapi cukup mantap untuk rantau ini. Dan yang penting, jet ni combat proven. Ia dah diuji di Iraq, Afghanistan, Syria dan terbukti tahan lasak. Namun, ia bukan sempurna. Pertama, usia. Walaupun jet ni masih boleh digunakan 10 hingga 15 tahun lagi, teknologi radar dan elektronik onboardnya dah mula ketinggalan. Kedua, bukan stealth. Dalam era F-35 dan J-20 China, FA-18 akan lebih mudah dikesan radar moden. Ketiga, tiada radar AESA secara standard. Radar jenis ini lebih penting untuk peperangan moden. Jadi ATM mungkin perlu buat naik taraf, upgrade, tambahan. Pembelian ini dilihat sangat penting dalam konteks Laut Cina Selatan. Malaysia perlukan lebih banyak jet untuk ronda perairan EEZ, hadapi pencerobohan kapal pengawal pantai Cina serta ancaman pengawasan dari udara. FA-14 dari Kuwait akan memberi kelebihan dari segi jumlah aset dan fleksibiliti misi tanpa perlu tunggu 5 hingga 10 tahun untuk sangat modular tapi jumlah kecil dalam pasaran. F-35 teknologi tinggi tapi terlalu mahal dan politik terlalu besar. Su-30MKM sedia ada dalam ATM tapi bergantung pada Rusia. FA-14 Kuwait balance antara kos, keserasian dan keperluan taktikal semasa. Ada yang kata pembelian ni langkah ke belakang, tapi ramai penganalisis pertahanan dan veteran ATM kata ini langkah strategik interim. Sementara negara bersiap sedia untuk jet generasi kelima dalam dekad akan datang, ATM juga tekankan bahawa jumlah jet sedia ada terlalu sedikit. Penambahan FA-14 ini bukan pilihan suka-suka tetapi keperluan operasi sebenar. Jadi, adakah pembelian jet FA-14 dari Kuwait ini berbaloi? Jawapannya, YA. Untuk jangka masa pendek dan pertengahan, ia bantu tambahkan jumlah jet, tingkatkan kesiapsiagaan dan kurangkan beban pesawat Su-30MKM. Tapi untuk jangka panjang, Malaysia tetap perlu merancang peralihan kepada jet generasi kelima. FA-18 bukan solusi kekal, tapi ia langkah penting untuk kekal dominan, bersedia dan dihormati. Kalau anda sokong langkah Malaysia, tambah kekuatan udara, like dan share video ini dan komen. ATM mesti kuat. Jumpa dalam video seterusnya.